Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa setelah mencuba segala-galanya, impian anda masih terasa jauh? Anda telah menulis afirmatif, membuat papan visi dan mengamalkan kesyukuran, tetapi realiti yang anda inginkan masih belum menjelma. Anda mungkin mula berfikir, adakah manifestasi ini benar-benar berkesan atau adakah ia hanya angan-angan kosong? Jika anda berasa begini, anda tidak keseorangan. Kebanyakan orang gagal dalam manifestasi kerana mereka diajar untuk fokus pada perkara yang salah. Mereka fokus pada paksaan, pada keinginan yang membuak-buak dan pada teknik luaran. Namun, mereka terlepas pandang satu-satunya perkara yang paling penting. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap kata-kata anda. Ia tidak peduli dengan papan visi anda. Alam semesta bertindak balas terhadap satu perkara sahaja, frekuensi yang anda pancarkan pada setiap saat. Masalahnya bukan pada kaedah tetapi pada keadaan dalaman anda. Anda boleh mengulangi 100 kali saya kaya, tetapi jika di dalam hati anda terasa miskin dan kekurangan, getaran yang anda hantar ke medan kuantum adalah getaran kemiskinan. Dan alam semesta dalam kebijaksanaannya yang sempurna hanya akan memberi anda lebih banyak situasi yang sepadan dengan getaran itu. Inilah kebenaran yang sukar diterima. Kegagalan anda dalam manifestasi sebenarnya adalah bukti terbesar bahawa ia berfungsi dengan sempurna. Alam semesta tidak menghukum anda. Ia hanya mencerminkan siapa diri anda. Medan kuantum, lautan tenaga dan potensi yang membentuk segala-galanya bertindak sebagai cermin yang sempurna dan tanpa belas kasihan. Ia tidak menilai apa yang anda katakan anda mahu. Ia hanya memantulkan keadaan sebenar diri anda. Jadi, jika anda merasa kekurangan, ragu-ragu atau bimbang, alam semesta akan dengan setia memberikan anda lebih banyak sebab untuk merasa kekurangan, ragu-ragu dan bimbang. Ini bukan nasib malang. Ini adalah fizik. Kegagalan anda untuk mewujudkan kekayaan bukanlah kerana anda tidak berusaha cukup keras, tetapi kerana anda sedang menyiarkan frekuensi kekurangan dengan begitu kuat. Apa yang anda lihat di luar sana adalah gamma yang tepat dari apa yang ada di dalam diri anda. Inilah kunci pertama untuk memahami teka-teki ini. Berhenti menyalahkan dunia luar. Berhenti menyalahkan teknik manifestasi. Sebaliknya, lihat ke dalam diri. Keadaan hidup anda sekarang adalah cetakan fizikal yang sempurna dari keadaan emosi dan getaran dominan anda. Apabila anda benar-benar memahami ini, bukan hanya secara intelek tetapi merasainya di dalam tulang anda, permainan akan berubah sepenuhnya. Anda beralih dari menjadi mangsa keadaan kepada menjadi arkitek realiti anda. Anda sedar bahawa untuk mengubah dunia di sekeliling anda, anda tidak perlu berbuat apa-apa di luar sana. Anda hanya perlu mengubah keadaan di dalam diri anda. Jadi, bagaimana kita boleh mengubah keadaan dalaman kita, terutamanya apabila ia sudah berakar umbi begitu lama? Jawapannya terletak pada pemahaman tentang peranan anda sebagai pemerhati dalam tarian kuantum reality. Dalam fizik kuantum, terdapat satu prinsip yang mengubah segala-galanya, dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dwi celah menunjukkan bahawa zarah-zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga sebagai gelombang potensi sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhati muncul, gelombang potensi itu runtuh menjadi satu realiti yang pasti. Fikirkan tentang ini. Realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan pepejal di luar sana. Ia adalah medan potensi yang cair, menunggu untuk dibentuk oleh kesedaran. Dan siapa pemerhati itu? Anda. Anda adalah pemerhati yang meruntuhkan gelombang potensi menjadi pengalaman fizikal setiap saat dalam hidup anda. Tetapi di sinilah ramai orang tersilap. Mereka fikir memerhati adalah tindakan pasif seperti menonton televisyen. Tidak.
faktor yang paling penting bukanlah apa yang anda perhatikan, tetapi keadaan dari mana anda memerhati. Jika anda memerhati realiti anda dari keadaan kekurangan, ketakutan atau keraguan, anda sedang mengarahkan medan kuantum untuk meruntuhkan potensi menjadi pengalaman, kekurangan, ketakutan dan keraguan. Anda secara literal mencipta realiti yang anda takuti. Sebaliknya, jika anda dapat memerhati dari keadaan keutuhan, kelimpahan dan cinta, anda menghantar arahan yang sama sekali berbeza. Anda memaksa medan potensi untuk mengatur dirinya menjadi cerminan keutuhan itu. Inilah ramuan yang hilang, kunci yang membuka pintu kepada manifestasi tanpa usaha. Koheren adalah keadaan kesejajaran fisiologi dan bertenaga, di mana jantung, otak dan badan anda berfungsi serentak, menyiarkan satu isyarat yang jelas dan bersatu ke medan kuantum. Fikirkan tentang stesen radio. Jika stesen itu menyiarkan isyarat yang bercampur aduk dan tidak jelas, anda hanya akan mendengar bunyi bising. Tetapi apabila ia diselaraskan kepada satu frekuensi yang jernih, anda akan mendengar muzik yang indah. Begitu juga dengan anda. Apabila anda memikirkan tentang kelimpahan tetapi hati anda berdebar kerana bimbang tentang bil, anda menghantar isyarat yang bercanggah. Otak anda berkata ya, tetapi badan anda menjerit tidak. Minda sedar anda inginkan satu perkara, tetapi minda separa sedar anda yang mengawal 95% daripada tingkah laku anda dan diprogramkan oleh pengalaman lalu percaya kepada perkara yang lain. Getaran anda menjadi tidak koheren, retak dan medan kuantum tidak dapat bertindak balas dengan jelas. Ia seperti memberi arahan yang bercampur aduk kepada alam semesta. Inilah sebabnya mengapa usaha keras sering membawa hasil yang lebih teruk. Semakin anda mencuba untuk memaksa sesuatu berlaku, semakin anda mencipta ketegangan dan ketidakselarasan dalam sistem anda yang seterusnya merosakkan isyarat anda. Manifestasi yang sebenar bukan tentang usaha. Ia adalah tentang penyerahan kepada keadaan koheren, di mana keinginan anda dan keadaan diri anda menjadi satu. Sekarang kita tiba pada halangan terbesar yang menghalang hampir semua orang, perangkap menunggu. Sebaik sahaja anda menetapkan niat, anda mula mencari bukti di dunia luar bahawa ia sedang berlaku. Anda memeriksa akaun bank anda menunggu panggilan telefon itu, anda mencari tanda-tanda bahawa alam semesta telah mendengar anda. Tetapi, tindakan menunggu itu sendiri adalah satu siaran frekuensi yang sangat kuat. Apakah yang anda siarkan apabila anda menunggu? Anda menyiarkan mesej, ia belum ada di sini. Anda menyiarkan getaran ketiadaan, penangguhan dan kekurangan. Dan medan kuantum sebagai cermin yang sempurna akan dengan setia memberikan anda lebih banyak pengalaman menunggu. Ia akan terus menangguhkan manifestasi anda kerana itulah arahan yang anda berikan. Anda terperangkap dalam satu kitaran yang tidak berkesudahan. Anda menunggu bukti untuk merasa baik, tetapi anda perlu merasa baik terlebih dahulu untuk bukti itu muncul. Inilah anjakan paradigma yang paling mendalam yang perlu anda lakukan. Anda mesti berhenti menjadikan dunia luar sebagai sumber untuk keadaan dalaman anda. Anda tidak memerlukan sebab untuk merasa berkelimpahan. Anda tidak memerlukan bukti untuk merasa dicintai. Anda tidak memerlukan pengesahan luaran untuk merasa utuh. Keadaan diri anda mesti menjadi pilihan utama, bukan tindak balas. Anda memilih untuk hidup dalam koheren terlebih dahulu, tanpa mengira apa yang berlaku di sekeliling anda. Anda memutuskan untuk merasai perasaan impian anda yang telah menjadi kenyataan, di sini dan sekarang. Apabila anda melakukan ini, anda berhenti menjadi pengemis yang meminta perubahan kepada realiti. Anda menjadi tuan pemerintah
yang memerintahkan realiti untuk sejajar dengan keadaan dalaman anda. Anda tidak lagi menunggu manifestasi, anda menjadi manifestasi itu sendiri. Bagaimana kita boleh melakukan ini secara praktikal? Bagaimana kita boleh beralih daripada keadaan yang tidak koheren, yang dipenuhi dengan keraguan dan kebimbangan, kepada keadaan koheren yang berkuasa ini? Ia bermula dengan satu amalan yang mudah tetapi sangat mendalam, satu ritual penjelmaan yang boleh anda lakukan di mana sahaja, pada bila-bila masa. Ia adalah satu senaman pernafasan yang direka untuk menyelaraskan jantung dan otak anda, dan untuk menambat anda dalam frekuensi koheren. Duduk dengan selesa, tutup mata anda dan letakkan tangan anda di atas jantung anda. Tarik nafas perlahan-lahan dan dalam melalui hidung. Dan semasa anda menarik nafas, katakan dalam hati anda, saya hidup. Saya rasakan nafas itu memenuhi paru-paru anda. Rasakan tenaga kehidupan mengalir ke dalam setiap sel badan anda. Kemudian, hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Dan semasa anda menghembus nafas, katakan dalam hati anda, dalam koheren. Ulangi proses ini. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Lakukan ini selama beberapa minit. Apa yang berlaku di sini adalah lebih daripada sekadar pernafasan. Anda secara sedar menggunakan nafas anda sebagai jambatan antara dunia fizikal dan dunia bertenaga. Dengan setiap nafas masuk, anda mengesahkan kewujudan anda, kuasa kehidupan anda. Dengan setiap nafas keluar, anda memilih untuk menyelaraskan kuasa itu ke dalam satu frekuensi yang bersatu dan harmoni. Amalan ini menenangkan sistem saraf anda. Ia memberitahu badan anda bahawa anda selamat. Ia mula menyelaraskan irama jantung anda dengan gelombang otak anda, mencipta keadaan koheren fisiologi yang boleh diukur. Ini bukan angan-angan, ini adalah sains. Institute HeartMath telah menunjukkan secara meluas bagaimana keadaan koheren jantung memberi kesan positif kepada setiap sistem dalam badan. Jadikan ini amalan harian anda. Mulakan hari anda dengannya. Gunakannya apabila anda merasa tertekan atau cemas. Gunakannya sebelum membuat keputusan penting. Jadikan ia sauh anda. Lama-kelamaan, matlamatnya adalah untuk melangkaui amalan ini sebagai satu ritual sekali-sekala dan mula hidup secara kekal dalam keadaan ini. Koheren bukanlah sesuatu yang anda lakukan selama 5 minit pada waktu pagi. Ia adalah siapa diri anda. Tetapi untuk mencapai tahap ini, anda perlu menghadapi dan mengatasi keraguan dan kepercayaan lama yang pasti akan muncul. Apabila anda mula mengamalkan koheren, minda separa sedar anda akan memberontak. Ia akan memaparkan semua bukti dari masa lalu anda mengapa ini tidak akan berkesan. Suara di kepala anda akan berkata, siapa kamu nak berlagak kaya bila bil menimbun? Atau, ingat tak kali terakhir kamu berharap dan kemudian kecewa? Ini adalah ujian sebenar. Ini adalah saat di mana anda perlu memilih dengan sedar. Adakah anda akan percaya kepada memori masa lalu? Atau adakah anda akan percaya kepada visi masa depan anda? Adakah anda akan membiarkan keadaan luaran menentukan keadaan dalaman anda? Atau adakah anda akan mengekalkan keadaan dalaman anda tanpa mengira keadaan luaran? Setiap kali keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan menolaknya. Sebaliknya, akui ia. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda berdasarkan data lama. Kemudian, dengan lembut tetapi tegas, kembalikan perhatian anda kepada nafas anda, kepada perasaan di jantung anda. Kembali kepada saya hidup dalam koheren. Anda sedang melatih semula otak anda. Anda sedang membina laluan saraf yang baru. Epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Dengan memilih koheren berulang kali, anda secara literal memberitahu sel-sel anda untuk berfungsi dari pelan tindakan kelimpahan dan kesejahteraan.
bukan dari pelan tindakan kekurangan dan tekanan. Ini adalah proses mengingati, bukan mencipta. Anda tidak cuba untuk menjadi sesuatu yang anda bukan. Anda hanya menyingkirkan lapisan-lapisan pengatur caraan yang telah membuat anda lupa siapa diri anda yang sebenar. Pencipta yang berkuasa, yang lahir dalam keadaan utuh dan berkelimpahan. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan ini. Mesej utama yang ingin saya sampaikan kepada anda adalah ini: berhenti berjuang, berhenti memaksa. Manifestasi bukanlah satu perbuatan melakukan. Ia adalah hasil sampingan daripada keadaan diri. Realiti anda adalah cerminan yang sempurna bagi frekuensi dalaman anda. Jika anda tidak suka dengan apa yang anda lihat dalam cermin, anda tidak akan memukul cermin itu. Anda akan mengubah diri anda. Anjakan yang paling penting yang boleh anda buat adalah daripada cuba mengubah dunia di luar kepada komited untuk memupuk dunia di dalam. Daripada mengejar keinginan, pupuklah keadaan koheren. Daripada mengumpul afirmatif, kumpulkanlah saat-saat keselarasan dalaman. Fahami bahawa setiap kali anda merasa kecewa dengan kekurangan hasil, anda sebenarnya sedang mengukuhkan frekuensi kekurangan yang mencipta hasil itu. Sebaliknya, lihatlah ia sebagai maklum balas. Alam semesta sedang memberitahu anda isyarat anda tidak jelas. Sila laraskan frekuensi anda. Dan alat untuk penyesuaian itu sentiasa bersama anda. Nafas anda. Pilihan untuk kembali kepada koheren sentiasa ada pada setiap saat. Jangan lagi menjadi mangsa kepada realiti anda. Sedarlah bahawa anda adalah sumbernya. Kuasa tidak berada di luar sana. Ia berada di dalam jantung anda yang berdegup, di dalam nafas yang anda ambil, di dalam pilihan yang anda buat pada saat ini untuk hidup dalam koheren. Mulai hari ini, buatlah satu komitmen, bukan untuk mencuba lebih gigih, bukan untuk mencari teknik baru, tetapi untuk memilih koheren terlebih dahulu. Sebelum anda memeriksa telefon anda pada waktu pagi, sebelum anda bertindak balas terhadap drama hari itu, sebelum anda bimbang tentang masa depan, jeda. Bernafas. Saya hidup dalam koheren. Jadikan ini keutamaan anda, asas anda, keadaan lalai anda. Dan kemudian, perhatikan bagaimana alam semesta, cermin yang setia itu, tidak mempunyai pilihan lain selain mencerminkan kembali kepada anda sebuah realiti yang selaras, indah dan berkelimpahan. Perjalanan anda bermula sekarang.